Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Abdul Manaf bin Bakar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun. Hari ini akan membawa tajuk Matematik Tingkatan 3 Bab 5 Nisbah Trigonometri. Cikgu dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan bab 5.1 iaitu berkenaan dengan tajuk sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Standard pembelajaran. Bagi subtopik 5.1.1, kita akan mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Jadi murid-murid sekalian, seperti yang terpapar di skrin, ini merupakan contoh segitiga bersudut tegak. Apa dimaksudkan dengan segitiga bersudut tegak? Jika murid-murid perhatikan di ruangan di bawah sekali, apabila kita dapat saksikan kotak yang kecil itu menunjukkan sudut 90 darjah. Okey, itu menunjukkan segitiga kita bersudut tegak. Seterusnya, kita akan pergi kepada penentuan sisi-sisi dalam segitiga bersudut tegak. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, untuk bagi menentukan hipotenus, kita kena pastikan bahawa sudut 90 darjah itu adalah bertentangan dengan sisi di hadapan. Ini bermakna sisi tersebut merupakan sisi hipotenus. Seterusnya, kita akan tengok pula sisi-sisi yang lain yang terdapat dalam segitiga bersudut tegak. Dan sisi hipotenus merupakan sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi, dalam segitiga bersudut tegak ini, sisi hipotenus merupakan sisi terpanjang. Seterusnya kita akan tengok pula sisi-sisi yang lain. Yang pertama, sisi bertentangan. Macam mana kita nak tentukan sisi bertentangan? Kita akan pastikan sudut yang kita lihat itu dari sudut mana. Contoh yang diberikan di sini, jika kita lihat daripada sudut A, maka sisi yang betul-betul ataupun sisi yang bertentangan dengan sudut A itu merupakan sisi bertentangan. Harus diingat, sisi bertentangan boleh berubah-ubah berdasarkan daripada susu ataupun sudut pandangan kita. Manakala sisi hipotenus akan sentiasa berada di sisi situ saja. Dia tidak akan berubah walaupun kita akan lihat daripada mana-mana sudut. Makanya, daripada contoh ini, jika kita lihat daripada sudut A, maka sisi bertentangan kita adalah apa yang berada di hadapan sudut A tersebut. Seterusnya, kita akan tengok pula sisi yang kedua, iaitu sisi bersebelahan. Ini bermakna jika kita lihat daripada sudut A, maka sisi yang berada di sebelah A dikenali sebagai sisi bersebelahan. Namun, jika kita lihat daripada sisi yang berbeza, contohnya sisi di sebelah sini, iaitu sudut yang semakin kecil sedikit berbanding dengan sudut A, maka sisi-sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan akan berubah. Contoh, ya. Kalau kita tengok daripada sini, bermakna sisi bertentangan kita akan berada di hadapan sini. Sisi bertentangan akan berada di hadapan sini. Manakala sisi bersebelahan akan berada di sini. Jadi untuk memudahkan kita buat penentuan, cikgu akan letak sinilah. Cikgu letak sini K, ujung sudut sini kita labelkan sebagai K, sini kita labelkan sebagai L. Jadi, itulah
sudut-sudut ataupun sisi-sisi yang perlu diingatkan sekali. Semua kena ingat sisi-sisi tersebut dan pastikan semua murid-murid cikgu akan sentiasa ingat sisi-sisi berkenaan. Jadi sekadar itu saja untuk sesi pertama. Kita akan jumpa nanti dalam sesi kedua untuk sesi latihan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.